Jadi sekarang macam mana nak selesai masalah bengkak gout yang berulang-ulang dan macam mana nak turunkan asid urik? Saya nak cerita ada 2 testimoni terbaru yang memang saya rasa benda ni semua orang yang ada masalah gout yang berulang-ulang nak lah. Jadi kalau anda nak tahu, tengok video ni sampai habis. Saya Amin Kamrudin daripada channel Gout Healing. Dalam channel ni saya bercerita tentang apakah pilihan produk rawatan alternatif yang menggunakan suplemen berasaskan semula jadi, ada kajian halal dan yang penting ramai yang dapat kesan daripada penggunaan ni. Cuma hari ni saya nak cerita tentang nombor 1, maksudnya suplemen nombor 1 yang boleh bantu turunkan kadar radang. Maksudnya radang ni, gout ni kita panggil radang sendi kan. Dan bantu turunkan tahap asid urik dengan berkesan. Jadi kalau anda nak tahu, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Baik, mungkin dah lama, dah biasa guna produk, dah macam-macam guna produk, mungkin dah cuba jaga makan tapi kena juga gout. So macam mana? So saya nak share pada anda. Okay, produk ni kita namakan polyphenol blend. Apa maksud polyphenol blend? Sebab dalam tu dia ada banyak sumber polyphenol. Polyphenol ni apa? Dia adalah sejenis antioksidan yang sangat kuat yang boleh bantu untuk turunkan keradangan dalam tubuh orang yang ada masalah gout ni. Dan sumber dia adalah daripada sumber yang terbaik. Polyphenol ni ada sumber yang terbaik yang payah nak dapat. Sebab kajian saintis percaya disebabkan sumber tu daripada anggur muscadine yang mana kulit dia tebal sangat, yang dalam tu ada lebih kromosom. Okay, ni macam bahasa sains sikit lah kan. Yang saintis percaya benda tu yang menyebabkan dia walaupun dengan satu pengambilan dia boleh menurunkan radang-radang kecil yang ada dalam tubuh kita. Jadi bila kita konsisten, radang-radang besar, contohnya macam gout ni, dia akan menampakkan kesan dia. Okey, jadi saya nak share ada 3 ke 4 fungsi polyphenol blend ni, yang mana, tapi sebelum tu anda boleh dapatkan benda ni daripada saya bagi tahu terus terang harga dia agak tinggi sedikit, tapi saya percaya anda mampu. Sebab kalau tak, anda akan habiskan banyak lagi duit cuba produk tu, produk ni tapi tak jadi-jadi. Jadi mungkin ini adalah the next produk yang anda patut cuba dan insya-Allah dia akan bagi kesan sebab kajian sains dan kualiti dia. Okey, pertama, fungsi dia adalah untuk betulkan balik fungsi sel. Siapa yang ada masalah gout ni biasanya faktor pemakanan, kan? Faktor pemakanan lah, makan daging, makan seafood. Mungkin sekarang dah tak makan sebab dah sakit kan. Dulu selalu makan gula kan, gula. Lepas tu kemudian faktor genetik, maksudnya mak ayah keturunan, kebanyakan saya tanya ada keturunan. Jadi kita mewarisi faktor genetik. Jadi dia mengembalikan fungsi sel dengan cara ini adalah satu-satunya antioksidan suplemen yang boleh tembus ke bahagian tengah sel kita. Dan bahagian tengah sel kita tu ada apa? Dia ada DNA, yang DNA ni adalah DNA yang rosak yang menyebabkan tubuh kita berusaha keras untuk kita kena gout juga. Jadi kita nak baiki struktur DNA ni dengan pengambilan polyphenol blend. Okey, fungsi kedua dia ialah dia adalah anti radang untuk radang kronik. Okey, bila kita kena gout, maksudnya kita ada radang kronik lah. Kalau radang ringan tu macam kita demam kan, sesama, sakit-sakit tubuh, itu radang ringan lah. Dia sakit rasa sengal juga tapi tak adalah sampai bermasalah sangat, tak boleh jalan kan, stres sangat. Tapi bila kita kena bengkak gout, dia jadi masalah besar. Bonjol keluar, nak pakai kasut tak boleh, nak jalan tak boleh, rasa sampai ada setengah orang rasa rendah diri dan sampai satu tahap sampai ada tofai. Ada macam batu putih yang kita nampak daripada luar tu lah. So dia bila kita ambil polyphenol, dia bantu sebagai anti radang untuk tahap radang kronik. Radang kronik macam mana? Sampai nampak lah, sampai sakit sangat lah, tak tahan tu kira radang kronik lah. So cara dia ialah dia akan bantu untuk melepaskan satu bahan kimia yang tubuh kita buat sendiri, nama dia NRF2, dan dia akan melandaikan orang kata tahap keradangan dalam tubuh kita. Okey, itu yang menyebabkan salah seorang pelanggan saya yang terbaru, dia bagi tahu, Cik Johar, dia kata dia amal 2 bulan, alhamdulillah dah 5 bulan tak datang dah gout. Alhamdulillah. Okey, cuma cadangan saya ialah untuk kita maintain kesihatan, cubalah untuk amal juga. Sebab apa? Sebab kita ada serangan-serangan daripada faktor penuaan, pemakanan dan sebagainya. Tapi itu cerita lain lah kan. Okey, yang ketiga ialah dia akan bantu untuk turunkan tahap asid urik.
Bagaimana? Sebab bila dibantu fungsi sel, sel kita kerja dia adalah untuk stablekan kita punya fungsi tubuh kita. Bila kita ada sel sihat, kulit kita cerah, kulit kita segar, kita ada tenaga. Dan orang yang ada sel yang sihat, dia tak ada masalah kesihatan sangat. Penat-penat tu biasalah kan. Tapi orang yang ada masalah sel yang tak sihat, jadi tubuh dia tak boleh nak maintain kestabilan tahap asid urik, gula, kolesterol, kan, stress level, tak stable sebab sel tu tak betul. Sel tu tak sihat. Macam komputer yang ada serangan virus, jadi tak betul. So jadi dia akan bantu untuk bakar asid urik yang berlebihan, bantu untuk kontrol, bantu untuk elak daripada kita makan purin kan. Purin ni daripada makanan-makanan tu elak penukaran asid urik tambahan. Itu fungsi polyphenol blend ni. Yang mana saya memang sangat cadangkan untuk you cubalah. Dan last sekali ialah dia akan bantu untuk memudahkan sel. Memudahkan sel. Bila sel muda? Dulu muda-muda kita ada gout tak? Tak ada gout kan? Jadi dia adalah sejenis antioksidan. Kerja antioksidan ni adalah untuk baiki sel, memudahkan sel, naikkan imun sel, daya tahan sel daripada senang, elak daripada senang kena bengkak. Jadi kalau nak dapatkan ni, yang penting sekali dapatkan dengan teknik pengambilan yang betul. Macam mana saya ajar, pertama ialah Datuk Zulkifli daripada Kajang. Alhamdulillah dia bagi tahu dia punya tahap asid urik dah turun. Yang kedua ialah yang terbaru ialah Cik Johar, kan, memang alhamdulillah tak ada sangat dah, orang kata, bukan tak ada, memang tak ada dah, 5-6 bulan dah lebih dah kot, tak datang dah gout yang biasa dia kena 2 kali sebulan. Boleh dapatkan polyphenol blend ni daripada saya dengan klik link yang saya sediakan di bahagian description.